Kali ni kita akan buat video. Dan kali ni kita ambil tempat dari game Undertale. Kita akan lawan. Tapi sebelum dulu kita akan check dulu. Okey, tak ada apa-apa. Kita akan jadi Hakari dari Jujutsu Kaisen. Sini kau. Dia guna hijau tu juga kan? Aduh. Macam lag je tempat ni. Ambil ni. Tepukan bercahaya. Aduh. Hup. Okey. Tak kena. Apa dia target terus tu? Hup. Okey. Oh, macam tu. Ambil ni. Hup. Langsung kena. Join dia tak? Kita kali ni ada masalah. Orang kata kita boleh lompat. Ada varian kuasa dia. Ini kenapa pula kita dapat ultimate free dengan serang dia. Ambil ni Jangan kacau bisnes orang. Rasanya tu bukan bisnes kot, kiraan dia. Jackpot. Jackpot. Sekarang kita serang yang ni. Ambil ni. Yo repair kai. Yang ni macam Anas ni. Yang Kopadio. Okay. Aduh. Nak dia serang. Aduh, pandai betul dia tahu. Okay. Kita macam main judi. Walaupun agak. Oi, dapat jackpot oi. 2 kali percubaan. Inilah rasanya.